Betul cikgu selalu tengok. Alright. So, cikgu banyak-banyak sistem. Okay, yang ni tak ada kena scam. Okay, ni bukan scam. Sebab yang ni korang tak letak duit kat sini. Alright. Yang scam korang tu, kalau korang letak duit. Kalau korang letak duit dekat AI tu, betul AI tu ambil duit korang. Tu scam. Dekat sini, korang tak ada pegang duit. Dia tak pegang duit. Dia akan advise korang market nak ke mana. Naik ke turun. Duit korang letak dalam exchanger. Right? Duit korang letak dalam exchanger. Jadi selamat lah. Kan? Cikgu contohlah, cikgu traders kan. Cikgu semua macam makin nak jatuh ni. Cikgu tengok AI dia pun dia kata makin nak jatuh. Jadi cikgu lebih yakin lah. Sebab cikgu boleh buat technical analysis. Tetapi AI, dia boleh lihat 6 bulan jutaan data. Dan dia setiap masa, setiap saat, dia refresh the data. Setiap saat dapat data baru dan dia polish lagi data. Sebab itulah bila tengok AI ni, cikgu nampak direction market okey lah, clear lah. Alright? Cuma korang tak boleh pakai ni je. Korang kena gabungkan juga dengan AI prediction dan AI advisor. Lepas ni cikgu akan tunjuk dengan korang. AI model nak predict ni paling penting. Sebab benda AI prediction ni, siapa yang pakai? BlackRock. Sebab itulah BlackRock boleh jadi kaya. Sebab BlackRock tahu market nak ke mana. Macam kita ni, retailer, kita tak tahu market nak ke mana. Sebab itulah AI ni sangat membantu lah. Okay, alright. Nak tahu market direction ni, dia akan bagi gambaran 1 ke 2 hari lah sebelum benda tu berlaku. Alright. Model AI pertama ni, dia ada akses data kripto yang sangat-sangat banyak, jutaan data